Kita jumpa lagi di video aku ni. Video aku ni aku nak ceritakan, aku nak share tips. Okey, 5 benda wajib patut kau ada dalam kereta. Yang keempat, segitiga amaran ataupun lampu suluh. Dua ni sangat penting bila kau kecemasan. Okey, macam segitiga amaran ni perlu ada dalam kereta kau, sepatutnya ada, memang perlu ada. Kau perlu, sepatut semua ada. Okey, benda ni semua perlu ada. So untuk kecemasan, bila kau tayar pancit, bila kau kereta kau rosak tepi jalan, benda ni kau kena patut pasang di belakang kereta, jarak lebih kurang 45 meter. Dan lampu suluh bila kegunaan, bila kau ada kecemasan di waktu malam. Sebab kereta kau, okay, kau ada double signal. Memang ada double signal. Tapi benda lampu suluh perlu juga, sebab bila waktu malam, kadang orang ni tak nampak double signal. Oh, fikir kereta ni kat tepi jalan ni ke, tengah jalan ke, kita tak dapat nak detect. Macam aku kadang pun tak dapat orang nak tahu orang ni rosak ke, apa ke, kan. Tapi lampu suluh ni, even kalau kereta kau rosak, kau pergi jauh sikit, 45 meter juga, kau bagi bling tu, so orang dapat tahu kita kau rosak kat tepi jalan. So benda tu penting juga. Itu yang keempat yang penting dalam kereta korang. Yang kelima iaitu alat pemadam api. Kau belilah alat pemadam api yang dalam 1 kilo ke 2 kilo. Dah ada 1 kilo 2 kilo. Kalau emergency pun kau perlu kan. Sebab benda ni kadang, benda tu tak berlaku kat kita. Contoh kereta kau rosak, even macam ada keluar asap ke, kita pun tak tahulah. Kadang orang yang buat kereta suka pakai speaker besar, benda tu sekarang berlaku pembakaran kecil. Kita pun tak perasan. Benda tu, pemadam api tu sangat penting untuk kau sendiri. Dan bila kau contoh nampak sesuatu kemalangan terbakar ke apa ke, kau nak tolong orang tu, kau dah spare. Even benda tu tak boleh memadamkan api dia, kau boleh macam contain benda tu, macam kau kawal di keadaan tu, kau gunalah pemadam api untuk membantu orang lain. Okay, itu saja aku nak share 5 benda wajib dalam kereta korang. Apa-apa pun, nanti aku akan share lagi video-video lain. So kita akan jumpa di next video. Apa lagi, jangan lupa follow, share, like, subscribe channel aku. Bye bye. Assalamualaikum.